Hai guys, Assalamualaikum. Selamat pagi. So hari ni kebiasaannya kita review rakit kan, tapi hari ni aku ada dekat kolam pendas. So hari ni kita nak review kolam dekat area pendas ini kat Gelang Patah. So jom kita review sikit apa yang hari ni aku berada di kolam pendas yang terletak di Gelang Patah. So sempena grand opening hari ni, aku nak review kolam pancing pendas ni dan merasakan sendiri vibe keseronokan mancing kolam ni. Mami! Ini Abang Mi. Dia akan mengacarakan untuk grand opening kolam pendas ni. Ada apa dekat kolam pendas hari ni? Okey, hari ni kolam pendas grand opening hari ni. Kita tapak 1000 ekor sudah dilepaskan. So hari ni grand opening dia. Nak tengok apa? Jom kita tengok. Okey guys, inilah dia kolam pancing pendas yang terletak di Gelang Patah. Mempunyai keluasan 350 kali 200 kaki, boleh memuatkan lebih daripada 250 orang dalam satu masa. Kolam ini mempunyai kedalaman sedalam 12 hingga 15 kaki dan mempunyai 12 sangkar ikan yang ada dalam kolam ni. Tak lupa juga 250 rod holder, mempunyai 11 pondok keliling kolam dan dilengkapi dengan kipas, dan mempunyai parki yang sangat luas untuk memancing datang ke kolam ni. Dan tak lupa juga dalam kolam ni ada jual umpan udang hidup, kedai makan dan public toilet yang bersih untuk kegunaan pemancing. Grand opening hari ni di kolam pendas. Hari ni hari Sabtu 8 hari bulan 11. Tiket untuk grand opening RM 180 4 jam. Ada 3 sesi. Sesi pertama 10 hingga 2 petang, sesi kedua 3 hingga 7 dan sesi ketiga 8 hingga 12. Setiap sesi ada pembuangan ikan 300 ekor. Untuk sesi kedua dan ketiga 300 ekor, menjadikan jumlah total dan keseluruhan untuk grand opening 1600 ekor. Tetapi tadi Tokey belanja pembuangan ikan sebanyak 100 ekor ikan merah. Jadinya total untuk grand opening saja 1700 ekor. Okey, untuk tiket biasa kolam pancing pendas, harga biasa 4 jam 120, deposit RM30. Untuk penambahan masa 1 jam 30, 2 jam RM40. Dan juga saya nak info kepada pemancing-pemancing, kolam ini 24 jam, ada midnight. Tiket midnight RM120 tanpa deposit, bermula jam 12 pagi hingga 8 pagi. Apa tunggu lagi? Jom serang kolam pancing pendas. So pemancing pendas ready, apa lagi? Kita bunyikan siren. Action dulu. Oh, dah strike. Dah strike. Oh, loncat-loncat. Alamak! Sayang putus. Tolong jaga tolong jaga yang pagi. Sauk. Tolong. Ya. Apa dah? Boron. Sauk. Oh, besar ni bang. Okey, mantap. Oh, layan ni. Mantap bang. Jap. Layan. Apa benda bang? Tahu dia tak naik lagi ni. Baik. Oh, fish on lagi. Oh, bagong. Bang. Mantap. Double strike. Oh, lompat. Oh. Macam je tekan dia ni. Bagong bang. Tak tahu bang. Macam kenapa ni? Kenapa? Macam ni. Macam ni kan. Tekan ni. Kita punya tu. Ya. Alamak, sok. Tak boleh fight
Alhamdulillah. Mantap bang. Kasih up sikit lah. Mantap. Oh, fish on. Layan bro, cantik. Layan bro. Tarik. Hei, bagong. Tarik. Ya. Pandai ha, main tempat rendah tak boleh main tempat tinggi ya. Oh. Okay, kasih naik bro. Enggak. Kencang. On bro. Kiri. Kanan. Oh, double strike. Fish on. Masih tiup abang eh. Ke sana hitanya. Ni baru ikan. Oi, ni baru ikan. Azal. Fish on. On bro. Alamak. Cuba lagi bro. Fish on bro. Drag kasih ketat sikit. Oi. Oh. Ungah. Oh, alamak. Kenapa? Dah apa bro? Cuba lagi. Disebabkan kita nak dapatkan konten orang strike, berlari kita guys. Oh, besar bro. Dek, ikan apa dek? Cakap. Okey, kalau betul lah. Oh, betul lah. Betul dapat stiker lah. Mantap lah. Nah dek. On bro. Alamak, dah sangkut dah. Boleh bang, lagi bang. Nampak tarik kami. Tahu. Kerapu. Ikan di luar. Cepat wan. Ni ada 4 kilo ni.
Pegangkan sikit tali tu, dek. Pegangkan tali tu. Buang kat sikit bang. Mantap. Dah. Okay guys, sekarang pukul 11. Tadi kita start pukul 10. Memang orang kata ikan frenzy gila lah. So pukul 11 ni dia macam slow sikit. So aku nak minta Tokey ni pergi buang ikan jap. Tapi dia janji tadi dia nak buang ikan merah. So sekejap lagi kita tengok pelepasan ikan merah. Okay, sekarang pukul 11 nak dekat pukul 12. Kita akan buat sesi pembuangan ikan yang kedua. So kita akan buang ikan merah sebanyak 100 ekor. Untuk grand opening ni, kalau kau tak nak bawa balik ikan, korang boleh jual ikan dengan Tokey ikan. Alright, so macam mana kira untuk diorang jual ikan? Adalah, kita ada ambil seekor ikan. Kalau 1 kilo, semua ambil RM10 lah kira ekor. Lepas tu kalau yang bagong semua ada 2 kilo, 5 kilo, ada RM50 ke atas lah. Kalau kerapu kita semua kira ekor. 1 kilo ke atas kita kira 15. 3 kilo ke atas 40. RM40 kira ekor lah. Onga pokok pun ada 2. Onga pokok kalau 2 kilo ke atas kita kira RM30. Tapi ikan semua cantik lah. Mantap. Okay, thank you guys. Baru je berapa minit ikan merah dilepaskan, dah ada dah yang strike. So sebelum grand opening sesi pertama habis, jom kita interview sikit pemancing-pemancing yang ada dekat kolam ni. Ya. Dah berapa ekor ikan start opening tadi? Okey, setakat ni ada 9 ke 10 ekor. Bagong seekor, kerapu seekor, jenahat bantal seekor, lain siakap, merah pun ada. Untuk opening ni memang tip-top. Kalau 10, saya bagi 9. Mantap, terbaik. So overall okey bang Baik. Okey bang, macam mana kolam pancing pedas hari ni? Memang betul-betul cun. So total tadi berapa ekor ikan? Kurang lebih dalam 21 ke berapa? Tadi jual ke bawa balik? Bawa balik je. So total nak bagi berapa bintang untuk kolam pendas hari ni? Kalau ada 20 bintang, saya bagi 20 bintang. Mantap bang. So macam mana hari ni untuk kolam pendas? Berapa ekor dah? 5 ekor. Berapa bintang nak bagi untuk kolam pendas hari ni? 8. 8. Okey, mantap. So macam mana opening hari ni? So berapa ekor dah total daripada pagi? 15 ada. 15 ekor. Campur kawan-kawan lah. Oh. So bagong ada dapat lagi? Ada. Bagong banyak ni dekat troli. Pijat kan. So daripada 10 bintang berapa nak bagi untuk kolam pendas hari ni? 9 ke 10. Bang, macam mana grand opening hari ni dekat kolam pendas? Alhamdulillah, ada ketuk-ketuk. So, Goyang latuk-latuk. so total berapa ekor? Total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8 tau. Oh, ni abang punya? Oh. Daripada 10 bintang berapa nak bagi bang untuk hari ni? Bintang saya bagi 8 bang. Mantap. So macam mana grand opening kolam pendas hari ni? Okey bang, mantap. Berapa ekor total daripada pagi? 6 ekor, seekor kerapu, bunga 2, siakap 2. So jual ke bawa balik? Bawa balik bang. Lagi ni. Ni YouTube. Oh, YouTube. So daripada 10 hingga 10 bintang berapa nak bagi? 9.9. Putus tadi, busuk. So macam mana grand opening hari ni? Mantap. Yang padu lah. So total berapa ekor hari ni? Saya 7. 7 ekor So bawa balik ke jual? Bawa balik makan sikit, jual separuh lah. Okay, daripada 10 bintang berapa nak bagi untuk kolam pendas hari ni? So awal-awal tadi saya bagi 10 lah. Okay, right. Padu. Macam mana hari ni? Terbaik. So total berapa ekor? 11 ekor. So semua jual lah? Jual. So berapa bintang nak bagi untuk kolam pendas hari ni? 10/9. Mantap. Hari pertama kan? Terbaik. Sebelum tu, macam mana bang? Sambutan baik. So total berapa ekor hari ni? Saya pun tak tahu lah, tapi yang penting tunggu tangan nak bawa. So ni nak jual ke nak bawa balik? Dia jual je. Bagi berapa bintang? Kalau 10 bintang saya bagi 15. 15. Mantap. Macam mana hari ni grand opening? Kuat ketua SP bau. SP semua? Semua SP. So total berapa ni? 17, 18 ekor. 17. So 10 bintang berapa nak bagi bang? 9.5 bang. Mantap. 0.5 tu angin punya pasal je. Alhamdulillah. Cuma umpan nak perhatikan
Dapat yang segar sikit lah. Beranak ke apa ke. So berapa ekor hari ni daripada pagi? Dapat 3 je bro. 3 je Alhamdulillah lah. Tapi tengok ni. So berapa bintang nak bagi daripada 10 bintang pagi ni? Daripada 10 aku rasa 7 kot. 7. Okey, Nak mantap. tahu tak pasal apa satu tu tak ada? Apa? Aku nak buang air kecil jauh nak buang air kecil. Okey lah, jumpa lagi. So kalau kau perasan sekarang ni untuk sesi grand opening, diorang dah settle untuk sesi yang pertama. Lepas ni ada sesi yang kedua, start pukul 3 petang. Okey guys, selesai sudah untuk grand opening sesi yang pertama di kolam pancing pendas Gelang Patah. So korang tengoklah hasil-hasil diorang besar-besar bas. Ada yang bawa balik, ada juga yang jual dekat kolam ni juga. So terima kasih siapa yang join untuk grand opening kolam pendas Gelang Patah. Okay guys, selesai sudah untuk grand opening kolam pancing pendas hari ni. So ni first experience aku untuk dapatkan vibe kolam. So aku rasa macam seronok jugalah tengok orang tarik ikan hari ni kan. Aku pernah mancing kolam tapi tak dapatlah vibe semeriah untuk opening ni. So kalau korang berminat untuk mancing kolam dekat area pendas ni ataupun kolam mancing pendas ni, korang boleh follow diorang punya Facebook dan korang boleh follow diorang punya TikTok. So korang jangan lupa subscribe, like and share video Sisik Gumbau TV supaya aku dapat explore lagi aktiviti outdoor yang menarik. See you next video. Bye bye. Sisik Gumbau, hey, hey, hey.